Guys, tahu tak sekarang ni bukan emas fizikal je yang orang beli. Ada satu trend baru, emas digital. Bunyi macam canggih kan? Tapi persoalannya, betul ke semua emas digital ni adalah sahih? Ataupun ada yang sekadar digital tipu? Okey, jom kita fahamkan apa itu emas digital. Senang cerita, sebenarnya emas digital ni kita beli melalui apps ataupun online. Katanya ada emas fizikal yang disimpan secara vault dan kita cuma simpan rekod digital sahaja. Nampak simple, tak perlu menyimpan emas yang berat-berat. Tapi masalahnya, tak semua yang claim emas digital itu betul-betul backed by emas fizikal. Emas fizikal ni confirm kita boleh pegang, boleh simpan sendiri, nilai dia ikut harga pasaran. Clear. Tapi kalau emas digital yang legit, biasanya platform tu sah dalam bank ataupun institusi kewangan. Ada audit, ada standard. Tapi hati-hati, ada juga yang jual emas digital tapi sebenarnya tak ada emas pun. Duit kita tu cuma rolling je dalam sistem. Itu bahaya. Selalunya skim macam ni akan dijanjikan dengan pelik-pelik. Contoh, join kami dapat pulangan tetap 10% sebulan. Hello, kalau betul-betul boleh untung senang macam tu, dah lama semua orang kaya raya. Lepas tu, cek-cek pun, lesen pun tak ada daripada bank negara atau Pesuruhanjaya Security. Lagi parah nak keluarkan emas fizikal? Memang takkan dapat kalau syarikat tu cabut lari. Kita tinggal gigit jari. Kalau nak elak kena tipu, simple sahaja. Pertama, semak lesen dan reputasi. 2, pastikan ada pilihan untuk redeem emas fizikal. 3, elakkan janji pulangan tetap atau suruh cari downline bagai. 4, kalau rasa ragu-ragu, lebih selamat beli emas fizikal yang kita boleh pegang. So guys, emas memang pelaburan yang selamat. Tapi kalau tersalah pilih platform, emas digital tu boleh jadi emas digital tipu. Better kita bijak pilih, jangan terpercaya dengan janji-janji manis. Saya Arisa, host daripada Level 16 dan kita akan live selalu di akaun kita. So, ada yang nak tengok design-design kita, boleh join live kita. Kalau korang juga nak tahu topik banyak lagi pasal emas, komen kat bawah. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini. Jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.